berkaitan cuaca sejuk dan juga asma. Setiap kali musim sejuk ataupun musim hujan, batuk tak berhenti-henti, susah nak tarik nafas dalam-dalam dan dada dah ketat ditemani dengan bunyi wizik. Hal ini disebabkan oleh penyakit asma yang berpunca daripada cuaca sejuk. Berkaitan cuaca sejuk dan juga asma. So, ini adalah penerangan dia. Bila bernafas, udara sejuk akan masuk ke dalam saluran pernafasan menyebabkan otot di sekeliling paru-paru tu boleh mengecut, jadi sempit dan menyebabkan rasa kesukaran untuk tarik nafas. Kalau anda sering berada dalam situasi sebegini, mungkin rawatan nabati boleh menjadi pilihan untuk membantu mengawal gejala asma di samping mengurangkan kekerapan serangan asma sekaligus untuk meningkatkan ketahanan badan terhadap perubahan cuaca. Boleh tekan link di bawah ataupun hubungi kami untuk sebarang pertanyaan dan juga untuk temujanji rawatan.